Okey, saya pun telah dimaklumkan oleh Ketua Polis Daerah Kota Star. Saya pun ada juga orang awam termasuk Ketua Polis Daerah telah bagi footage CCTV itu dan saya tengok. Saya cakap buat masa ni kita tak dapat menentukan di mana punca ketuk-ketuk ni dan saya telah mengarahkan. Sehingga hari ini belum ada laporan polis diterima. Walau bagaimanapun saya sedar bahawa perkara ini mendatangkan keresahan pada awam, khususnya penduduk yang di kawasan berkaitan. Jadi saya telah mengarahkan elemen-elemen kita, khususnya Ketua Polis Balai dan anggota dia untuk buat rondaan. Bukan pertama kita nak tahu mana datang punca ni, bunyi ni. Sebab dia merasakan kalau tengok footage yang dapat tu tidak ada pergerakan. Kan? Tapi kita tak boleh ambil pandang ringan lah sebab mendatang kesan. Suka saya bagi tahu tahun lepas, hujung tahun berlaku